Pahlawan properti, jangan enggak nama tu kan. Pahlawan properti. Kalau dah lama pahlawan properti, kita nak kena sarung ni. Alright. Kalau dah sarung ni, yang itu pahlawan, yang ini ni apa ni? Kalau dah pakai ni, apa kata kita guna nama Abang Tanjak, Macam ngam juga nama Abang Tanjak kan? Berdiri pun macam gini. Saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya jalan. Abang Tanjak pahlawan properti. Kalau dah nama properti. Betul tak? Kalau dah nama properti, okey, buat korang. Buat korang yang mana nak jual beli rumah ataupun yang nak jual tanah, boleh hubungi saya, Abang Tanjak pahlawan properti, semestinya kediaman seindah istana. Assalamualaikum.